Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazlina Uzman akan menerangkan mengenai Sains Tingkatan 3 Bab 1, 1.2 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia, tajuk mata. Objektif pembelajaran 1.2.1 melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. 1.2.2 menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran. 1.2.4 menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. 1.2.5 mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupayaan had deria, organ deria. Mata. Mata merupakan alat panca indera yang terdapat pada manusia. Ia mengawal jumlah cahaya yang memasuki serta memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh. Kalau kita lihat bahagian hadapan mata, kita akan dapat lihat bahagian sklera, iris dan pupil. Bahagian mata manusia terbahagi kepada 3 lapisan yang utama, iaitu sklera, lapisan teguh yang kekal bentuk dan melindungi mata; koroid, lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya; dan retina, lapisan yang mengandungi fotoreseptor. Berikut adalah bahagian mata dan fungsinya. Otot silia, kanta mata, 3 bahagian mata iaitu sklera, koroid dan retina. Bintik kuning, saraf optik, bintik buta, gelemaca, konjangtiva, gelemair, pupil, iris, kornea dan ligmen penggantung. Untuk fungsinya, murid-murid bolehlah rujuk kepada skrin yang telah cikgu sediakan. Apakah warna yang dilihat? Warna yang dilihat bergantung kepada sel rod dan sel kod. Sel rod peka kepada keamatan cahaya yang berbeza, termasuklah cahaya yang samar, tetapi tidak peka kepada warna cahaya. Sel rod pula peka terhadap cahaya yang berwarna biru, hijau dan merah serta campurannya. Sekiranya tidak berfungsi, individu dikatakan buta warna.